Assalamualaikum warahmatullahi. Geng, apa khabar semua? Okey geng, hari ni kita tak nak cerita pasal ayam lah geng. Ini hari ada satu aktiviti baru. Aku dengan member aku ni, dengan sahabat aku ni baru balik kerja. Jadi kita orang ada plan lagi. Orang kata nak beriadah sekejap. Lama tak beriadah ni. Tunggu dah lihat apa mana kita orang nak pergi ni. Baik tak tahu orang. Mana Syarul parking ni? Sini ya. Dia menyebut kat mana? Sini. Tu motor ni tu. Kalau tak ada orang sedap. Okey geng, ini Kuala Sebatu geng memang tempat ramai orang naik ikan apa semua. Ini geng, Kuala Sebatu ini kita punya tekong hari ni. Ni memang memang top kat sini lah orang kata. Ini hari kita try memancing lah geng. Jom. Kembang tidak. Tak apa. Ni Kuala Sebatu kan di Kuala Sebatu. Memang tempat beriadah. Tempat naik ikan lah kat sini. Alamak. Tahu tak tengok? Tak Lama tak ada bau jaring di kabau kan? Halo. Jala. Depan sikit tak?
Sana Muar geng, sana Muar. Sana Melaka. Tu pulau besar Pulau besar. Ini kelong-kelong yang ada lah dekat Kuala Sebatu lah. Naik Telungku. Apa? Ni naik Telungku ni ke? Banyak balak atas. Ini Kuala Air Tawar geng. Jiran lah, jiran sebelah kampung sebelah. Ni Kampung Air Tawar Kuala Air Tawar. Oh, kereta boleh masuk roll Air Tawar ni? Kereta boleh masuk Kuala Air Tawar ni? Tu dah ada kereta sampai depan ni, sampai menara lah. Ji, kau ambil sawo kan, kau bang sawo kan? Boleh, mem. Sekejap. Adi, sekejap. Buang. Ikat. Ni kan pergi kat tiang ke? Sekarang pukul 6.47 kan? Ni Gigi ada ke tak ada? Simpan. Ada. Dah sikit sangkut dah. umpan cantik lagi bang. Betul umpan. Tu lah. Nak betulkan umpan. Buat kerja bersepar dengan tali. Buat kerja bersepar dengan tali. Ni orang gasak sini abang apa? Mana sini Semilang? Oh. A few moments later. Strike gang, strike. Bilang, dekat. Bilang Belukang. Blues gang. Boleh. Blues gang.
Tak apa, jangan Tak kumpau. apa, jangan kumpau. Ha? Sekejap lagi. Abang aku dah cakap dah semalam. Sekejap tu air cantik tu. Oh, light sunset oh. Sunset. Lokasi kedua. Kita duduk area-area Bantau Kupang. Oh, dalam bro. Dalam. Timau. Air timau. Pasang ni timau. Bukan tak pun beli-beli. Sangkut. Geng, kau tengok tekong aku dia buat perambut, geng. Dia boleh buat perambut dekat sini ya. Kau tengok berapa punya laju dia buat perambut. Sempat buat perambut lagi. Otai tak otai ha. Dah siap satu berambut. Tengok kiri kan. Batu. Tolong simpul. Pasang ke kiri. Buat kan kita sampai lagi. Dah siap dah satu berambut. Telah terbalik aku pasang. Aju tangan dia buat perambut. Expert. Pemancing tegar. Mancing tegar. Kau orang kalau datang Kuala Sebatu nak mancing, cari Abang Sarul ni. Cari Abang Sarul. Tak ada kerja lain aku. Cari Abang Sarul ni kalau nak order udang pengantin ke, nak order kupang. Kalau ada musim kupang boleh order kupang. Kalau ada udang boleh order udang. Later. Strike. Oh. Oi. Boleh masuk. Boleh. Alhamdulillah. Tak. Strike. Strike satu Ni bakau darah nama dia ni. Ni air. Oh, bertelur lah. Tali tu buka. Hilang bertelur. Mana mak Oh, ayah? lemak. Haji Mak Sirat. Haji Mak Sirat. Dapat sesirat. Potong dia macam baru mati. Yalah. Oh, sikit je ni. Sekejap. Nampak lagi lepas Okey geng. Pukul 11 malam kita gerak balik lah. Alhamdulillah. Ada 9 sikit, ada glamour botol, glamour papan sikit, ada duri sikit. Alhamdulillah.
Balik. Jom. Okey geng, alhamdulillah kita dah sampai darat ni hari. Hasil bolehlah tahan, dapat orang kata baru-baru nak ini baru-baru nak apa nak aktif balik dalam mancing-mancing ni orang kata InsyaAllah nanti ada rezeki nanti kita pergi lagi. Terima kasih kat sahabat kita Rol, terima kasih Rol InsyaAllah nanti ada rezeki kita pergi lagi. Cukup dulu geng sampai sini. Terima kasih pada yang menonton di channel Rebah Sengit ni. Jangan lupa geng, like, comment, share and subscribe. Assalamualaikum.